apa yang cuba disampaikan oleh terutamanya daripada pasukan Dato' Jalal ni, kita tak nampak lagi kehendak dia tu untuk menurunkan yang menghormati usaha tu pada apa ni dipanggil hujah yang sangat kukuh. Tak ada hujah kukuh. Tak ada hujah yang kukuh. Okey. Sebab Ustaz cakap pasukan jalan, maknanya pasukan lain ke? Sebenarnya saya bagi hint saya bagi hint kepada pendengar sebenarnya supaya melihat bukan semua daripada apa ni 14 hadun ni sebenarnya bersetuju pun dengan apa ni tindakan yang boleh tidak ataupun dalam keadaan MB berumum pelaburan bagus, reserve bagus, dah bonus 3 bulan apa semua, tiba-tiba istilah gagal tu digunakan. Tak kena. Tak macam tak kena. Unless kalau macam baru-baru ni standard MB kita sama macam Sanusi. Contoh ni dah bagi LRA bertahun-tahun tapi nak memastikan LRA tu siap pun Menteri Besar main baru ni kata bukan bidang dia lah, dia tak ada tender lah. Tiba-tiba. Dan sebenarnya bila jawapan seorang Menteri Besar seperti itu berbeza dengan cara kerja yang menghormat Menteri Besar Negeri Sembilan yang memang turun LRA dan pergi ke LRA dan pastikan LRA siap di Ngoy-Ngoy itu yang paling penting itu, pastikan kerja LRA itu siap. Dan tidak berlaku pembaziran. Dan dia menyelesaikan 80,000 akaun pengguna air di Negeri Sembilan. Bayangkan maknanya siap LRA itu kena selesai masalah rakyat. Apa berlaku di Kedah, maknanya kalau nak sebut Kedah gagal, Menteri Besar gagal, indikator pergi Kedah. Tengok gagal kan, macam mana gagal. Gagal tu boleh ukur seperti itu. Tapi kalau balik ke Negeri Sembilan dalam keadaan macam hari ni, tiba-tiba yang menyerang kita tu adalah kawan UMNO kita sendiri. Itu yang diganggu kan. Dan kawan UMNO kita ni mengatakan kita gagal, sedangkan mereka juga yang ada dalam kerajaan akademi. So ramai esko kanan tu. Ya. So bermaksud kalau mereka kata kerajaan itu gagal, bermaksud mereka lah yang gagal sebenarnya. Jadi apabila berlaku keadaan ni, naratif dibuat gagal dengan mengharap. Jadi saya nampak dengan mengharapkan supaya sokongan UMNO semakin kuat. Okey. Betul bila tajuk push malam ni ialah hilang kompas kan. Saya melihat tidakkan itu makan diri. Ya.